Pendapat DMA, susu ibu dan susu formula. Sebab ada jenis suami paksa isteri dia bagi susu badan. Bagi DMA, kalaulah korang seorang wanita yang mampu menghasilkan susu badan, maka korang kena bagi susu badan korang. Jangan bagi susu formula. Kalau boleh lah. Sebab apa guys, macam ni. Susu formula tu, siapa yang buat? Usahawan, businessman. Bila businessman ni, kau faham lah guys. Cuba kau pergi pasar, kau tengok orang menjual macam mana. Banyak tak penipuan kat pasar? Banyak. Lepas tu kat susu formula korang ingat tak ada penipuan ke? Korang percaya, oh susu formula ni bagus. Di iklan dia kata okey, minum susu formula ni anak awak bijak. Lepas tu korang pun percaya 100%. Gitu ke? Kalau ubat kurus pun orang boleh tipu. Kalau electrolyte, jangan susu bayi. Electrolyte yang viral dekat TikTok sekarang. Electrolyte yang dijual, oh awak kalau nak sukan minum electrolyte. Bila aku tengok bahan dia, tak ada electrolyte. Oh, electrolyte ni mineral, garam, kalsium, magnesium, fucking potassium. Aku tengok kan tu, tak ada pun benda tu. Garam sikit je, magnesium pun sikit je, yang mana tak ada kesan pada badan. Guys, kalau electrolyte pun dia orang boleh tipu, takkan korang nak percaya susu badan korang pada bayi yang korang sayang? Dia orang tu fucking businessman ni dia banyak tipu helah. So bagi susu badan guys. Kecuali kalau korang tak mampu, tak ada kelenjar susu, tu lain lah. Tu kena cari alternatif lah. Kalau boleh bagi susu badan guys. Sebab anak korang ni korang tak boleh buat main. Sebab dia anak korang. Kalau korang nak basuh kereta, korang tak perlu kisah sangat nak guna sabun apa yang terbaik. Tak kisah kalau rosak pun, at least kereta korang rosak. Ni anak korang guys. Ni bukan soal suami korang, soal anak korang. Untuk paid review ataupun apa-apa collaboration, korang PM je akaun ni, DMA Islam.